Assalamualaikum. Selamat petang. Gaya-gaya dan teknik-teknik yang kita perlu tahu. Cara-cara kehansaman untuk pelupusan aset yang dilakukan oleh Ahmad Gaddafi ni. Dia bawa kereta motor ni dengan unit-unit ZAN ni. Kan? Dengan Zamri ni. Dia boleh claim. Dia kata buat pelupusan aset tu atas jualan apa benda konon-konon ni dengan peguam tu. Nak tanya sikit, betul ke kawan tu peguam? Ke buat-buat peguam? Macam main-main hantu tu buat-buat hantu. Macam mana sekarang ni? Kan? Lagi satu gaji aku ni, selepas kena rompok dengan dia orang ni, hilang. Orang bagi masuk gaji tu, gaji masuk ada. Tapi bila kita nak ambil, tak ada. Unit skema darat ni. Pelupusan ni. Perjanjian agreement tu bayar orang gaji tu macam biasa ada. Tiba-tiba tak ada. Anak bini pun tak ada nak makan. Dia pula nak hantar untuk pencorekan. Tebusan apa benda dekat situ. Boleh kita bincangkan masuk dalam TV tak benda ni? Saya rasa perlu diperbincangkan. Macam mana diperbincangkan teknik-teknik skema yang ada filosofi skema sebelum ni. Yang di argument dalam TV tu kan. Dalam podcast ni macam mana pula dia buat pelupusan aset tu. Dia buat nanya kat orang tu. Dan pelupusan apa benda kes bunuh ni. Ini yang menyayat hati ni. Anggota polis ni nanya ni. Kan? Macam mana jabatan netizen ni? Kena buat kerja sikit. InsyaAllah. Okey. Hari ni 23 hari bulan 1 2026 kawan-kawan. 4 Syaban 1447 Hijrah kawan-kawan. Alhamdulillah. Tajuk utama untuk program akan datang ni, macam mana dia buat pelupusan aset tu.